Kenapa sampai kono tukar ayam tuan Negeri Sembilan? Okey, ni ada lagi cerita dongeng. Cerita dongeng kedai kopi. Cik buat pendek-pendek lah. Kau dengar cerita dongeng ni, usah kau jangan percaya sesekali pun. Nak turunkan ayam tuan Negeri Sembilan ni, kono atas ompek pokok. Nak tahu sama ada sah ataupun tidak lantikan ayam tuan bosa baru ni kan. Dia kono ada ompek undang. Sekarang ni ompek undang dah setuju kan. Tapi belum tentu boleh sah lagi tu. Sebab pasal seboleh Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, dia ada nyata kan. Ni Acik tampal lah ni. Daripada tulisan Jawi ni alih. Dia ada pasal 9 mau pasal 10. Pasal 9 ni dia mundurkan diri secara sukarela lah. Tapi kalau pasal 10 ni, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan boleh dilucutkan ataupun diturunkan jika yang pertama uzur yang amat parah. Tapi ayam tuan yang mukris ni tak uzur kan. Nombor 2 bersifat koji dan langgar hukum syarak. Nombor 2 ni pun tak ada. Nombor 3 tidak ikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Dan yang keempat disabitkan bersalah dalam Mahkamah Khas Perlembagaan Persekutuan. Jadi ompek-ompek ni pokok kalau nak jatuhkan ayam tuan ni, kita perhati pokok yang nombor 3 tu, iaitu tidak mengikut Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Ompek undang ni dia ada fail ke mahkamah untuk tuntut minit mesyuarat DKU, Dewan Keadilan, yang mana undang Sungai Ujong dipocek. Pocek tapi tak ada minit mesyuarat dalam DKU ni ada ayam tuan besar kita mukris. Ni cerita dongeng kedai kopi. Kau jangan sekali-kali percaya. Jadi asal usul undang ni dia marah mau di-AP. Keluarga mufti kita yang lama pun marah mau di-AP. Sebab guna nama mufti lama untuk halalkan nama Jalan Temiang tu tukar pada nama pemimpin di-AP. Kira dia macam teknik tahfiz lah untuk guna halalkan UAC tu. Tiba-tiba pula tahfiz pula nak masuk universiti kan. Dia gunalah benda tu kan. Padahal orang yang hantar tahfiz tu dia sedia maklum kan, dia tak mahu masuk universiti. Kalau dia nak masuk universiti, dia kena ambil SBM. Ni pelampau-pelampau Cina ni. Dah lah dia tak mahu bersama kita. Dia tak mahu ikut kurikulum kita, silibus kita kan. Sekarang ni dia nak halalkan UEC pula. Dongeng kedai kopi ni kau jangan percaya. Lepas beramuk undang Sungai Ujong ni mau DAP, dia dah tak gemar. DAP ni dia kumpul lah suku sakat Sungai Ujong yang dah lama dah memberontak nak jadi undang ni. Jadi dia ni pun bori, DAP ni pun dia bori lah peruntukan kerajaan kita ni pada kumpulan-kumpulan ni. Jadi dalam ayat lain pintu belakang lah. Dia nak pulaukan undang Sungai Ujong yang sedia ada ni. Bondo ni dia kantoi bila Museum Negeri ni dia minta audit dari pejabat undang Sungai Ujong. Ada ni peruntukan ni ada audit ke? Time ni lah undang Sungai Ujong bongi. Dia semak-semak, kosan ni celaka ni dia dah main pintu belakang. Jadi undang Sungai Ujong ni dia pocek semua yang terlibat. Yang terlibat ni pula ada anak kepada Ibu Soko. Jadi dengan bantuan dan sokongan kerajaan negeri, Ibu Soko ni dia pocek pula undang Sungai Ujong tu balik. Ibu Soko ni sebenarnya dia ni sebagai penentu nasab. Dia tak ada kuasa nak pocek, melainkan mau telagu undang. Tapi inilah dia konspirasi cerita kedai kopi dengan bantuan kerajaan negeri. Undang Sungai Ujong sedia ada, yang sah ni dipocek. Kat sinilah masuk Dewan Keadilan KU, di mana Yang Tuan Mukris sedia ada kita ada dalam tu. Di KU Koba pocek undang, tapi bukan di KU yang Koba. MB Motori Bosa yang Koba. Minit mesyuarat pula tak ada. Tapi yang disebarkan sebab dipocek ni ialah sebab solat Jumaat tak cukup jemaah lah. Kan macam calling buat kuil haram yang government lindung, bawa bolit-bolit. Jadi saksi utama ompek undang yang ada dalam DKU tu dia nafikan. Mana ada kena pocek, mana minit mesyuarat ompek undang tadi tu dia tambah lagi mau raja tampin. Semua minta mesyuarat DKU. Jadi tiba-tiba MB Negeri Sembilan pula yang umum hasil mesyuarat DKU tu. Mbak MB dia mana boleh sampu hal ehwal istana. Ni Acik tampal kau carilah video undang Johor lah. Tolong jaga luar Johor. Itu yang paling penting Sebab ada bangsa asing dah mula masuk campur. Kira pula mandai-mandai nak mengatur adat di Negeri Sembilan.
Siapa dah ni? Dia bangsa asing. Dia khabar apa bangsa asing masuk campur hal istana, hal adat. Apa makna bangsa asing tu? Ada MB tapi parti kursi tak banyak. Boneka yo. Boneka pada bangsa asing. Kau janganlah follow cik ni. Sebab semua ini kisah dongeng yo. Kalau kau dengar cerita ni kat kedai kopi kau kan, memang tak ada asas lah cerita ini.